Hari ini saya bawa anda ride sarapan di Warung Bam Bam. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya bawa anda ride sarapan di Warung Bam Bam di Seremban. Okey, ini dia punya parking dia. Itu dia punya parking. Memang besar dan ramai orang. Okey, ini dia punya restoran. Jom kita tengok apa yang menarik dekat sini. Parking memang luas. So memang ramai orang lah. So kalau nak datang sini kena datang awal pagi. Alright, buat sarapan ni memang dah lama. Cuma saya baru explore lah. Saya ada juga tengok YouTube, TikTok sebelum ni. Baru kali ni nak tergerak untuk datang ke sini untuk mencuba. Review pun bagus juga tempat ni. Alright, time orang ramai kena beratur untuk dapatkan meja. Tapi tak lama pun, sekejap je. Saya sampai dalam 8 lebih. Itu pun dah ramai orang. Okay, menu utama kita. Alright, menu makanan pun banyak. Walaupun orang ramai, saya order, dia cepat jugalah dapat. Sebab ada menu-menu yang dia dah buat siap-siap banyak. Macam roti bakar, cepat je saya dapat. Servis dia pun memang bagus. Kepada rider-rider yang belum pernah datang lagi, boleh cuba ride sarapan kat sini pula. Alright. Okey, itu saja ride sarapan saya. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Alright, bye.